Sekarang ni untuk smartphone bawah harga RM2,000 banyak sangat saingan kan. Ada yang bateri besar, ada yang tahan lasa, ada yang kamera cantik. Tapi Xiaomi 15T ni ada kat kategori mana? Nak kata bateri dia besar macam tak sangat kan. Nak kata tahan lasa pun tak sangat kan. Jadi kat mana? Jom kita review. Jadi quick review tentang spek yang ada kat Xiaomi 15T ni. Kita ada skrin bersaiz 6.83 inci jenis AMOLED 120Hz dengan ketahanan Corning Gorilla Glass 7i. Chipset dia ialah 8400 Ultra pada MediaTek. Hadir dengan Android 15 HyperOS 2. Bateri dia 5500 mAh, 67W fast charging. Okey, pada awalnya saya dapat phone ni kan, apa saya boleh rasa kat sini lah dia punya skrin ni. Skrin dia pelik sikit lah kat sini. 6.83 inci tu kalau anda pegang kat sini dia akan rasa lebih lebar tau. Dia bukan macam standard phone macam 6.9 ke apa kan. Yang mana bila anda pegang tu dia rasa macam dia punya menegak tu macam sedap je pegang kan. Dia lebih tinggi. Dan ini dia lebih lebar kat sini tau. Yang mana bila anda pegang macam sebelah tangan dia macam struggle sikit. Walaupun tangan saya ni agak besar. Saya tak tahu tangan yang kecil tu lagilah struggle nak pegang kan. Tapi tak apa. Ada orang suka macam ni sebab bila dia tengok dekat skrin dia lebih luas kat sini lah. Tambah-tambah waktu main game ke apa kan dia macam dia ada satu lagi ciri sikit. Dia ada tambahan sikit dekat bahagian atas ni. Itu yang best lah. Itu dia punya pros dia. Kalau nak pegang jenis Samsung pula dia jenis macam memanjang lagi kan. Itu pun rasa pelik juga. Apa hal skrin aku memanjang ni kan. Bila nak main game dia rasa macam kena buka lebar sikit tangan. Itu pelik juga. Tapi yang bagus tentang smartphone ni lah dia punya berat hanyalah sekitar 194 gram. Yang mana kebanyakan smartphone dia kalau flagship lah selalunya dia boleh gas sekitar 200 ke 210 gram. Yang mana bagi saya dia agak berat. Walaupun beza beberapa gram saja tapi benda tu bila anda pakai, anda pegang lama dia rasa beban. Nak kata tebal saya boleh katakan tak adalah tebal sangat kat sini kan. Okey, boleh lah. Dia nak kata nipis pun tak nipis sangat. Dia sedang-sedang je lah kat sini. Dan dari segi rekaan ni saya boleh katakan dia sangat-sangat simple lah kat sini. Anda tengok button ni tak adalah button yang terlalu banyak kat sini ke kan. Bahagian bawah semuanya lebih kurang macam model-model yang ada sebelum ni untuk T-series ni lah. Cuma dekat bahagian belakang ni anda tengok dekat bahagian kamera dia yang saya suka tentang dia punya tulisan ni. Dia punya tulisan Leica ni dia macam dia ukir kat sini. Bila anda pegang tu anda rasa tulisan dia. Itu dia rasa premium. Dan inilah warna rose gold. Bila kena cahaya dia macam okey, nampak dia punya pantulan cahaya tu nampakkan warna dia naik kat sini lah. Dia ada banyak. Ada dua lagi warna tak silap saya. Dari segi ketahanan dia tak adalah ketahanan yang terlalu tinggi sana. Dia just IP68. Kalau kata terkena air ke percikan air, debu ke apa kan, kena hujan sikit-sikit dia tak adalah rosak ke apa. Dia adalah ketahanan IP68 tu. Dia tak ada sampai IP69 sampai anda rendam dalam kolam ke apa kan. Jadi jangan biarkan pun anda terendam. Dan ditambah pula dia tak ada sebarang damage kalau masuk air. Dia tak ada warranty yang cover kat sini. Kalau jatuh ke apa, itu kalau pecah skrin lah, dia ada lah warranty. Okey, kita pergi dekat main point. Kenapa phone ni hebat? Kenapa phone ni ramai yang cari? Okey, tentang prestasi dia sebenarnya. Dia menggunakan Dimensity 8400 Ultra pada MediaTek ni. Yang mana kalau tanya saya, prestasi dia lebih kurang dengan chipset Bionic A15, A15. Dari segi AnTuTu test lah kat sini. Dan dia lebih powerful pada Snapdragon 8S Gen 3. Padahal bayangkan sendiri, 8S Gen 3 tu dia level flagship tau kat sini. Tapi yang ini dia jual pada tanda harga mid-range sahaja, bawah 2000 je. Dan bagi saya tentang kegunaan dia memang rasa smooth lah kat sini kan. Dia pakai chipset yang powerful lah kat sini dengan UFS 4.1 pula kat sini. Ditambah dengan ciri-ciri dia yang agak baru, contoh macam Bluetooth 6.0. Jadi kebanyakan lah saya jumpa orang yang pakai T-series ni, tak kisah daripada sebelum ni kan, T-series kebanyakan orang akan pakai 3 ke 4 tahun macam tu baru dia fikir macam kena tukar kot sebab phone-phone sekarang dah macam powerful kan. Tu pun kadang-kadang dia tak nak tukar pun, dia lebih rela untuk tukar bateri lagi kat sini kan. Sebab bateri lebih senang untuk ditukar, setahun dah rasa korang dia tukar lagi bateri kan. Tapi saya rasa 15T ni tak adalah masalah bateri korang cepat sangat. Namun bercerita tentang bateri, satu benda yang saya rasa saya tak apa suka kat sini lah, iaitu bateri dia lah. Iaitu dia tak ada bateri yang terlalu besar. Bateri dia just sedang-sedang. Okey, 5500 mAh sahaja dengan 67W fast charging. Anda bayangkan sekarang untuk bawah harga 2000 ni berebut pengeluar macam-macam jenama, dia cuba untuk bagi anda bateri yang
yang besar, contoh macam 7,000, 8,000 mAh. Tiba-tiba Xiaomi just bagi 5,500 sahaja, yang mana bagi saya dia tak besar. Kalau anda seorang yang hektik, anda kena bawa power bank ataupun bawa charger lah. Sebab nak tahan sehari tu kadang-kadang struggle juga. Kalau hektik lah, kalau just penggunaan biasa dekat office, bagi saya tak ada masalah sangat pun. 5,500 mAh tu cukup je. Dan satu benda yang saya agak 50-50 dekat sini iaitu tentang kamera dia. Saya nak kata cantik sangat pun tak, saya nak kata dia buruk pun tak tau. Yang mana kalau anda nak tahu, kamera dari Xiaomi ni dia macam ada satu masalah sikit, yang mana dia punya warna dia agak lusuh dekat sini. Saya tak tahulah, itu pendapat saya lah, warna dia yang lusuh kan. Saya tak tahu kalau anda suka dengan warna macam tu, sebab saya ni lebih gemar kepada warna-warna yang nampak lebih vibrant dekat sini. Okey, cumanya dia dapat ditangani dengan Leica punya filter. Yes, Leica punya filter ni tambah-tambah Leica vibrant tu saya guna, dia dapat menutup kesalahan yang ada dekat kamera yang warna dia lusuh tadi tu. Bila anda tangkap kat sini, anda nampak lah warna ni seakan warna yang dalam studio kat sini kan, nampak lebih cantik walaupun tak apa vibrant. Dan bagi saya kalau nak guna kamera dia, gunalah filter Leica ni, sebab kalau tak guna filter Leica ni, dia punya kualiti dia agak kurang sikit lah. Bukan dari segi sharpness, dari segi warna dia yang saya tak apa suka. Kamera dia ada 50 megapiksel telefoto, 50 megapiksel main kamera dan juga 12 megapiksel untuk ultra wide. Dan bercerita tentang telefoto dia pun macam kurang sikit lah bagi saya kan. Kalau nak cuba zoom terlalu banyak sangat, kalau setakat 2 times okey lah. Kalau macam sehingga 10 kali ganda atau 5 kali ganda, dia punya detail dia dah cuba hilang kat sini, noise dia agak banyak kat sini. Itu saya tak apa nak recommend lah. Dan satu lagi benda yang saya suka kat sini lah tentang tangkapan malam ni. Tangkapan malam ni tambah-tambah dengan cahaya yang banyak, memang shock bila tangkap. Anda boleh tengok cara dia tangkap cahaya tu, cara dia proses dia, dan dia keluarkan dekat anda warna dia yang lebih vibrant. Saya tak tahu kenapa tangkapan malam ni lebih cantik kat sini dari segi tangkapan yang biasa dan tangkapan yang tambah-tambah kulit ni lah. Dia punya warna kulit dia tak apa best. Tangkapan malam ni nampak lebih naik dekat sini lah. Okey, anda boleh tengok contoh-contoh yang saya sediakan dekat sini lah kan. Macam mana pendapat anda? Anda rasa cun ke tak kat sini? Benda lain yang saya suka kat sini ialah dia ada speaker stereo tahu kat sini, dan dia ialah Dolby Atmos. Jadi bila anda main game ke, pasang lagu kat sini, memang best lah, puas lah dia punya tune tu. Tambah-tambah bila main game tu anda pegang macam ni kan, okey, dia punya speaker ni tak tertutup dengan tangan anda. Jadi bila anda main tu anda akan rasa lebih best. Ditambah dengan skrin yang lebih lebar kat sini, anda macam kalau main ML tu macam nampak map lebih sikit lah, macam tu lah. Dan posisi untuk main game kat sini memang bagus, okey. Dia tak ada rasa macam kecil sangat, dia tak rasa macam lebar sangat, dia ngam-ngam soy. Dan untuk anda yang beli pada bulan 10, mungkin anda kena tunggu sekejap, sebab pada bulan 11 nanti dia akan hadir dengan HyperOS 3. Saya tak tahu HyperOS 3 ni, bila tengok macam preview dia macam nice juga kan, dengan UI dia yang nampak fresh sikit kat sini kan. Nak banding dengan HyperOS yang biasa dengan HyperOS 2 tu macam tak banyak pun dia punya tukar-tukar tu kan, tak banyak pun upgrade dia. Yang ini kita nantikan. Kalau saya rasa HyperOS 3 ni nampak macam gempak, macam nak pakai Xiaomi balik pula. Tapi kita tunggu dulu kan. Apa-apa kita tengok dulu macam mana dia update rule tu, dan kita tengok okey tak HyperOS 3 ni pada bulan 11 nanti. Dan tak lupa juga satu features yang saya suka iaitu fingerprint dia dekat bahagian skrin. Okey, dan sangat laju lah. Fingerprint ada yang suka dekat bahagian side ni kan. Saya tak suka dekat bahagian side ni sebab kadang-kadang bila nak off screen tu macam tertekan dia on balik kan. Saya rasa macam saya juga yang pening kat sini. Kalau kat bahagian skrin dia macam okey lah. Cuma leceh sikit, anda kena stretch anda punya jari. Jadi secara kesimpulannya, untuk di bawah harga RM2,000, apa yang smartphone ni ada? Okey, smartphone ni dia tak adalah ketahanan yang terlalu tinggi ke, waranti yang terlalu banyak ke, macam waranti kalis air ke apa. Tapi dari segi dia punya complete dekat sini ialah dari segi prestasi yang powerful. Okey, anda bayangkan prestasi flagship tu dihadirkan untuk sebuah kelas pertengahan, dan kelas pertengahan harga bawah RM2,000. Bayangkan memang power kat sini lah. Saya tak tahu nak lagi power anda pergi cari yang pro tu kan. Tapi itu harga dia lebih sikit lah. Kalau anda ada bajet boleh pergi kat pro.
Ditambah pula dengan dia punya add-on kat sini iaitu kamera Leica dia lah. Okay? Kalau T-series ni, kamera Leica ni dia banyak dah ada. Cuma bagi saya satu benda yang bagus lah. Dia bagi anda satu plus point kat sini untuk tangkap gambar dengan lebih cantik kat sini kan. Walaupun kamera RAW dia tak berapa nak cantik, tak berapa nak vibrant sangat warna dia. Pendapat anda macam mana pula? Mungkin sebelum ni anda pernah pakai Xiaomi T-series yang sebelum-sebelum ni kan, dia macam lebih kurang dia, tapi dia ada upgrade lagi lah. Komen sikit kat bahagian bawah dan macam biasa jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.